Okay guys, berita terkini, berita yang aku boleh katakan confident untuk nak share dengan kepada korang berkaitan dengan topik penerima STR 2026 bagi kategori bujang. Sememangnya korang takkan dapat pembayarannya. Hanya sara. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Waktu aku buat sesi live, aku ada maklumkan kena tunggu dan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan touch point daripada website Bajet 2026 yang telah diriliskan di website budget.mof.gov.my, dan disahkan melalui paparan ataupun jadual yang aku akan sharekan sebentar lagi. Untuk mengatakan korang, ini adalah orang kata satu berita yang amat menjadikan bagi korang sebagai kategori bujang, khususnya yang aku nak ceritakan kepada korang, yang mana dalam belanjawan dia hanya menyebut tentang sara saja yang kau akan terima sebanyak RM600. Okay? Dan dia tak ada pun cerita pasal STR. Of course, dalam hal tu dia tak ada cerita. Dan aku dengan yakinnya memang ada menyebut kepada korang, tunggulah, mungkin nanti pihak LHDNM mungkin akan keluarkan lebih detail lagi. Mungkin melalui belanjawan ini belum komplit. Tapi macam mana pun aku nak cerita kepada korang, jadual itu sudah keluar dah. Okay, jom kita tengok paparan ini. Korang boleh dapatkan jadual ini dekat website budget.mof.gov.my. So, kalau kita tengok dekat kategori isi rumah, warga emas, bujang, memang daripada ucapan tu pun tak mention pun pasal warga emas. Okay? Dia tak mention pun pasal warga emas. Maksudnya tentang STR itu sendiri. Yang dia cerita isi rumah. Adalah bujang pun cerita pasal sara. Tetapi dia orang ada. Warga emas ada RM600. Dan bagi warga bujang yang berpendapatan 2,500 ke bawah, memang tak ada untuk STR setahun itu. Okay? Ingat. So, hanya apa yang korang terima iaitu RM600. Malah jumlah STR sara juga bagi pendapatan 2,500 ke bawah, miskin-miskin tegar, RM600. Okay? So, jumlah dia tetap sama. Okay? Cumanya kalau macam ikutkan kategori bujang ini, 600 ni, okay, kau akan dapat secara jumlahnya adalah sebanyak 1,200 lah. Okay, 1,200. Dan ditambah dengan sara yang diumumkan awal pertengahan Februari, yang one off tu RM100. Okay. Sebelum aku nak continue ni, apa kata korang dalam hal ni? Mungkin korang skip lah video ni. Okay. Adakah kerajaan dia beranggapan, okay, bujang ini bila diberi bantuan tunai ini, korang akan beli benda yang bukan-bukan? Sebab itulah korang ini hanya diselitkan kepada orang kata sara sahaja. So, buat pembelian hanya barangan-barangan yang boleh beri manfaat kepada korang sahaja, bukannya orang lain. Bukannya untuk perkara yang sia-sia. Mungkin korang rajin isap okok kan, ataupun beli benda vape kan, mungkin salah satunya. So, maksud nampak gaya macam kerajaan tidak mempercayai korang untuk nak diberi bayaran tunai ni. So, ya, itu yang aku nak sampaikan kepada korang. Cumanya dalam sebelum aku nak end video ini, aku harapkan kita tunggu dulu, okay, dari segi pengumuman ataupun jadual daripada pihak LHDNM berkaitan dengan isu ini. Adakah betul-betul benda ini akan tak ada? Tapi diharapkan video ini boleh viral dan mendapat liputan komen daripada netizen kat luar sana, yang mana dia dalam kategori bujang yang mungkin tidak berpuas hati. Mungkin kerajaan akan lihat dan ambil langkah lain pula kan, maksudnya adakan balik. So sebab tu aku just share je apa yang boleh di-share melalui kata dokumen ataupun touch point daripada website Bajet 2026. Itu saja perkongsian guys. Aku Faizuhan. Assalamualaikum.